Apa persediaan persaraan tuan-puan? Save dan share dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Untuk golongan yang berumur 40-an dan 50-an, apa persediaan tuan-puan untuk persaraan? KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun secara bermaruah. Mari kita buat kira-kira yang mudah. Jangka hayat rakyat Malaysia secara purata adalah sekitar 75 tahun. Bermakna, jika kita bersara pada usia 55 tahun dengan simpanan sebanyak 240,000, 75 tahun tolak 55 tahun bersamaan dengan 20 tahun. So bermakna RM240,000 ini kena bahagi dengan 20 tahun bersamaan dengan RM12,000 setahun. Ini bermakna anda hanya ada RM12,000 untuk digunakan dalam masa 1 tahun, dan bila bahagi dengan 12 bulan bermaksud tuan-puan hanya ada RM1,000 untuk kegunaan bulanan. Cuba tuan-puan lihat gaya hidup tuan-puan sekarang. Adakah RM1,000 ni cukup untuk persaraan tuan-puan? Dan saya pasti nilai RM1,000 hari ini tidak akan sama seperti 20 tahun akan datang. Jadi inilah fungsi emas dalam simpanan. Emas bukanlah pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Dalam simpanan, terutamanya untuk simpanan jangka masa panjang, bila tuan-puan tukarkan simpanan wang fiat ke dalam bentuk logam emas, sebenarnya tuan-puan sedang mengekalkan nilai simpanan tuan-puan kerana emas tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang. Malah, kita tahu harga emas akan meningkat seiring dengan kejatuhan nilai mata wang. Bagi tuan-puan yang dah bersedia untuk menukarkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas, atau tuan-puan ingin memulakan tabungan persaraan dalam bentuk aset emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma, kemudian saya akan bimbing sebaiknya.